Kan? Harful ra. Dia jangan ar-ra, ar-ri, ar-ru. Jangan tutup mulut. La tughliquna al-fakkain athna an tuntiquna harful ra. Ar-ra, ar-ri, ar-ru. Kan? Ar-ra, ar-ri, ar-ru. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kebanyakan orang buat. Jangan buat dah tahu. Mak doktor ubat lah, home lah orang kita kata. Sama? Okay, kena ingat tau. Lagi kita nak berehat. Nak berehat dah ni, nak makan. Naam. Okay, meh kita sambung. Sekali lagi, fokus. Semangat. Buka rahang betul-betul. Jangan terlampau luas. Walau naqul naftah al-fakkain naftaha. Masa min al-Baghdad, anti min al-Baghdad? أني من ماليزيا. يعني هذا طريقة افتتاح الفكين. أني جاي بكير. هاي بكير. باكر تجين بكير مثلا. أني يعني في نعم. أنا كان أهلي من أهل بغداد، عائلة يعني الدم أصل عائلة من أهل بغداد. يعني في كثير دموية في الداخل هذا الجسم، ما بعرف يعني سبحان الله. في أصل العائلة، شجرة عائلة كبيرة. نعم. لكن أنا ماليزية، أنا ما أحمل جواز سفر عراقي. نعم. أجداد يعني جداتي كان. نعم. من بغداد كان، لكن لو ما شفته ولا مرة. ما لحقنا والله. في 3 دم، عراقي فلسطيني ويمني. نعم. لكن أنا لأن أتابع أبي أصله تايلاندي، فالتايلاندي أقوى، لكن الدم يجري. نعم. Saya cerita lah, tok nenek saya ada juga daripada orang Iraq dulu. Jadi darah dalam badan ni ada 3 darah. Palestin, Iraq, Yaman. Tapi yang paling kuat ni belah Songkla ni lah. Pak Haji Rahim tu. Ayah tengok dah live ni dak kot tu. Kadang aja enggak ayah masuk live. Ayah tak tengok. Okey. Baik. Tengok balik. Sebut betul-betul untuk basmalah. Jangan duk katuk-katuk rahang dah. Tamam? Semangat. Lepas tu muka yang buat muka tak larat tu. Saya duk cakap lama dah kat sini. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Tak semangat tu, kena beri semangat. Semangat, kena semangat curang mayut tu. Oh, semangat sungguh dia orang, masya-Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi saya dapat detect mulut masih lagi tak tertutup lagi. Kan? Tiada pergerakan kan? Ini nota. Okey. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam jangan putus. Rabbil, jangan putus. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Buka rahang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dal dhammah, du ke depan, bibir mulut ke depan. Jadi bila kita tengok dia kan satu harakat, kita katakan satu harakat nak kena panjang ke? Tak, dia tak panjang, tapi dia ada tempo yang kita boleh kawal. Satu harakat dengan 2 harakat berbeza. Dal fathah da, dal alif fathah da, tu beza dia. Alham ha fathah ha, satu tempo, satu harakat.
Alhamdulillah. Du tu bila sebut tu dia kata indimam syafatain ilal amam. Du. Kan tolak kan? Du. Dia jangan berbidas. La metal spring metal maqutu laisa alhamdulillah. Ada orang dia baca laju. Kan? Siapa makan timun dia rasa pedak dia. Kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cantik dah saya nampak dekat ra pula. Huruf ra fathah. Ra. Kan? Ra, ra. Itu contoh kan? Jadi bila kita sebut huruf ra yang dalam keadaan mufakhamah. Lamma nuntiqu ar-ra mufakhamah, na'rif ar-ra mufakham wa ra muraqqaq. Kita nampak huruf ra tebal, ra nipis. Apa yang berlaku dekat lidah kita bila kita sebut huruf ra tebal? Pangkal lidah naik. Okey, dia naik lagi, dia buat apa lagi? Apa lagi jadi kat dia? Melengkung lagi. Buka mulut. lagi mulut terbuka lagi. ماذا حصل أثناء النطق حرف الراء مفخمة؟ ماذا حصل على اللسان؟ شو هذا؟ تقاعر. أين يتقاعر اللسان؟ ما شاء الله. من الوسط اللسان يتقاعر. أوكي، يتقاعر اللسان في الوسط هكذا. الله أكبر الله أكبر. Jadi kat bahagian belakang ni anda أقصى اللسان ماذا حصل؟ terangkat, tertarik lagi. Baru sebut 2 hari lepas. Kembang lagi. Yudayyiqul halq. Hak tu siapa pun tak sebut. Dia menyempitkan kawasan kerongkong kita. Sebab tu sebut Allah. Kita boleh rasa. Al-farq baina ar-ra muraqqaqa wa ar-ra mufakhamah. Muraqqaqa ar-ri. Tu kata bagi contoh panggil itik nila tu. Ri. Kat sini tak ada. Okey, ar-ra. Ra kita sebut ar. Okey. Itu contoh. Ya. Jadi sebut Rabbil Alamin kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu kena semangat lah. Saya tak tahu nak suntik apa lagi dah. Kan? Ibu kurang semangat. Kan? Kena semangat. Tak lapar betul. Saya pun lapar ya, kakak semangat, ada yang tak semangat. kan ada tak semangat. Macam tu lah kan saya nampak kan. Ayoyo kan. Jadi kena semangat tu kan. Okey, baiklah kita sambung ayat ketiga. Ayat ketiga ni penting. Tengok mulut cek. Now please look at my mouth movement for the letter ra, because we began from the alif. Alif is fathah, hamzah ra fathah sukun. Hamzah ra fathah sukun. Tu ra orang putih. Bagi kembang lidah. Okey, mari kita minta Mursyidah Ummi Zahra buat ra orang putih. Tu ra orang putih tu kan. Yang tu yang saya panggil ra orang putih tu. Kita tak mau ra orang putih. Ra Arab dia lain. Sebab hujung lidah dia mesti sentuh dekat kita punya kawasan yang saya sebut tadi tu. Muqaddamul hanak. Shoo yani muqaddamul hanak? Apa polate? Itu dalam bahasa Perancis. Apa palate? Okey? Dalam kita punya apa bahasa Melayu apa? Permulaan lelangit. Tamam? Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ra juga dikenali sebagai huruf yang ketat. حرف الراء أيضا نعرف حروف ضيق. حروف فعلا حروف هذا حروف ضيق، صفاته ضيق.
Lakin laisa bi'inghilaq al-hanakain. Jangan pula tutup al-hanak. Jangan tutup kita punya rahang. Do not close your jaw when you're pronouncing the letter ra, because kita kurung lah. Allah. Kan? Ramai baca gitu kan? Sebenarnya kita baca gitu kan? Saya pun baca macam tu dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. La, khata. Ar-Rahmanir-Rahim. أبد عراقيين. أبد لا تغلقين فمك. لا سدين حنك. تمام، لا سدين حنك. افتحي. الله، لازم تشعرين فعلا الصوت يطلع. kan? Kalau kita tengok dalam buku kan, kalau saya share kat sini tak ramai yang masuk Zoom. Jadi bila kita tutup rahang, lidah tu tak angkat, sebab kita guna lidah kita ni. هذا اللسان يمين واليسار. شوفوا، يمين يسار يمين يسار. هذا يمين واليسار فعلا يتلامس على مقدم الحنك. Memang dia akan kena pada kawasan permulaan langit. Yang tengah-tengah ni هناك في فجوة صغيرة أثناء النطق حرف الراء. الفجوة الصغيرة kita kata ada sikit kecil aja lubang. Lubang tu untuk laluan suara. Sebab tu dia juga tergolong dalam bab lencongan suara. Al-inhiraf. Kita rasa. Dan getaran dia tak boleh lebih daripada 2, tak boleh kurang daripada 2. Jarayan الصوت هي جريان الصوت. لا، ليس جريان، هي صفة البينية. نعم، بين صفة الشدة وصفة الرخوة، وهي صفة المجهورة. فلما ننطق نشعر هناك انحباس النفس. اوكي، sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Siapa angkat bibir, saya senyum kat dia. Kan? No. Angkat sikit pun nampak kan? Tengok cikgu tengah try tu. Kan? She's trying hard. Okay? Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah, tabarakallah. Hampir jadi, tapi gigi hak burung putih tu. Sebab kena jajah dulu kan? Kan? Jaga kan? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Okay, kita sambung ayat seterusnya. Tengok mulut cik. Look at my mouth please. Maliki Yaumiddin. Okey, untuk kalimah yaumi, ya, yaumi ni yang kita cerita yang dulu tahu. Dulu kita faham sini ada huruf lin. Kan qadim, ya, qadim fi zaman al-qadim ana kuntu aqra hakadha aidan. Kita kata hunaka fi harf waw min harf lin. Kita kata sini ada huruf lin. فكيف ننطق هذه الكلمة يومي؟ نقول يو. kita baca macam tu. لأن شو السبب؟ لأن من صفة اللين. نقول صفة اللين يوم مالك يوم الدين. لا، هذا خطأ. ini adalah salah. حرف اللين، معنى اللين في اللغة نعم لطيف. Kita tengok bahasa, dari segi bahasa, terjemahan makna al-lin dari segi bahasa ialah lembut. Memang lembut lah, macam span lembut pegang kan. Lembut. Kan? Tu lembut ke lembek? Lembut kan? Tapi al-lin istilahan sahal lin-nutuq. Kita tak mau pegang yang bahasa tu. Kita nak pegang yang istilah. Istilah kata mudah untuk disebut. We are not translate the word of al-lin
In language, we say language lean. What's the meaning of lean? Soft. But we go to translate to the applied definition. We said lean mean is easy to pronounce. Jadi cara sebut dia macam mana? Yau, yau, yau. Itu aja dia punya takat dia. Had dia dekat situ. Hadha ila hadal had. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada gitu, bunyi gitu. Yau, yau. Jangan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Huruf waw, satu-satunya huruf hijaiyah yang kita muncul mulut ke hadapan. حرف الواو هذه الوحيدة من الحروف الهجائية ننطقها، نعمل انضمام الشفتين إلى الأمام. فطبعا لما ننطق يوم، يا واو فتحة سكون يو. مالك يو، jangan يو. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. Dia lagi mulut tak nampak macam ni tu. Yau. Yau, yau. Tak edi. Kalau duk nampak mulut duk yau, yau, tak jadi. Kalau nampak mulut macam ni pula, yau, yau, lagi tak jadi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bila kita sebut huruf ya, mulut kita gerak tak? Tak. Mulut kita tak gerak. Lama nuntiqu harfu ya, hal hunaka fi tahrik al-fam la? Ya, tengah lidah kat mana tu? Seronok dah pegang lidah lepek ni. Kan? Yamin wal yasar. Min al-hafah. Dia dekat dengan apa mula? Kita punya gigi geraham atas. Hadha li harfu ya. Yamin wal yasar li harfu ya. Program dekat minggu depan kat mana? Kat sini juga. Kat Baitul Rital. Sini. Ya. Jadi bila kita sebut huruf ya, jangan yau. Ataupun maliki yau. Kan? Jadi kita kontrol lidah saja. Faqat saytaru ala tahrik al-lisan faqat. Laysa al-fam. Maliki. Kita rasa ضغط. Hunaka fi الضغط من الداخل الفم. Kita rasa tekanan bahagian tepi lidah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nak muncul. Yau. Lagi balik lenguh ha. Abang siap-siap. Kan? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey, tadi iyyaka tu kan. Ya musyaddadah. Iyyaka bukan iyyaka. Jangan ditekan ni. Kan? Lidah dalam tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ta tebal tak apa, lam jangan terikut sekali. Jangan. Musyad muraqqaqah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sa jadi dinosaur dah. As-sad yatahawwal ila dinosaur. Limadha? Kan? La. Laisa dinosaur. As-sad, jangan ingat, hujung lidah dia terjun macam itulah. Al-lisan hakadha syakluha yanzal ila al-thanaya as-sufla. Tak ada lagi as.
ليس هناك انضمام الشفتين إلى الأمام لنطق حرف الصاد. ليس أص، لا. Ataupun nak bagi kembung tiup أص، لا. ليس هناك نفخات على الخد. Tak ada lagi kembungan mulut. Tapi kalau tagak tak ada tang ni mah jadi tu. Syabab awal-awal. Kan? إذا ما في أسنان هنا فعلا يصير هكذا انتفاخ. أوف. Dia terjadi dengan sendiri dia. Kan? Dia kena tanya orang yang tak ada gigi tepi. Okey? Harfus sad tidak ada muncungan. لنطق حرف الصاد ليس هناك انضمام الشفتين. No rounded to your mouth when you're pronouncing the letter of sad. Dan dalam masa yang sama bila sad itu adalah adik-beradik sin dengan zai, نفس الوقت الأخ الصاد أخ كبير لحرف السين وحرف الزي، نفس الصفة من باب الصفير. Kita kata dia bab الصفير, bunyi dia tajam. الصفير dari segi bahasa siulan, aku صفرو. لكن في باب اصطلاحا حدة الصوت ialah ketajaman. Jadi bila bunyi ihdinas-si, jangan muncung. Kita tengok mulut. Tengok mulut. Jangan dinos. Jangan. Ada siapa ada kamera tengok mulut sendiri? Ya. Jadi apa yang berlaku? Jangan ihdinas, dinos, no. Suira, no. Sui, so, su, la. Sa, si, su. Anak ayam dalam bahasa Arab. Sisan, sus. Anak ayam.